Kita panggil apa? Mim dal rojim. Mudraj. Tambahan ini merupakan bukan kata-kata Nabi, tetapi kata-kata Abu Hurairah. Hadis itu sahih, tetapi kata-kata itu mudraj, itu merupakan kata-kata tambahan Abu Hurairah. Dan kata-kata tambahan ini sahabat lain tak tambah. Abu Hurairah seorang lagi yang kata macam ni. Jadi kita ambil wudu, perlu tak kita lebihkan? Tak. Sebab ini merupakan pendapat Abu Hurairah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i, dia ada satu tajuk, pendapat para sahabat binding atau tidak. Kita kena ikut atau tidak. Dia ada satu bab, Imam Syafi'i berkenaan dengan pendapat sahabatnya, perlu ikut atau tidak. Pendapat sahabat juga diberi pertimbangan. Sebab kadang-kadang hanya seorang sahabat saja berpendapat begitu, yang lain tak berpendapat begitu. Jadi dia minoriti. Itu pun dalam istilah fiqh dia panggil gharib, ganjil pendapat. Dan ini merupakan kata-kata Abu Hurairah. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan nampak benda tu ada. Tetapi ini merupakan mudraj, kata-kata rawi. Dan dalam kes ini kata-kata Abu Hurairah. Jadi dia tak termasuk di dalam hukum, tak perlu lebih. Itu. Dan last kali, macam mana kalau kita ragu-ragu? Kita dah berwudu semua, kita ragu-ragu nak semayang nak baca tak baca, macam mana sikap kita? Apa dia? Apa sikap kita? Kita baik. Sebab sesuatu yang pasti, yang membatalkan juga mesti pasti. Tapi kalau ragu-ragu, macam contoh, kita pijak apa-apa kan, ni apa ni? Ya. Setengah orang kata kan. Tapi kalau ikut hukum tak batal sebab apa? Najis tu basuh saja kan. Tapi kalau ragu-ragu, tak batal dulu. Pasti. Sebab tu dia ada berkenaan dengan breakwin tadi tu. Kena pasti. Dengar bunyi ataupun belum apa. Batal. Jadi itu berkenaan dengan wudu. Habis tak? InsyaAllah. Ada siapa-siapa nak tambah apa-apa ke, nak tanya apa-apa ke? Tanya tak segitu jawab lah. Kalau tak jawab hari ni pun kita jawab 2 minggu depan. Nah, InsyaAllah tak ada apa. Jadi kita masuk berkenaan dengan solat. Solat. Sebelum itu kita sebut berkenaan dengan ta'arif solat menurut fuqaha. Okay, solat dalam bahasa Arab bermaksud doa memohon kebajikan dan pujian. Bila kita sebut solat dalam bahasa Arab bermaksud doa memohon kebajikan dan pujian ini, kita dah perempuan, kita belajar daripada sini, daripada mula lagi juga kita sebut, bila kita sebut apa-apa mesti ada sandaran. Sandaran utama kita ialah Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Jadi kita kena cari dalam Quran. Kita kena cari dalam Quran berkenaan dengan maksud ini. Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah banyak kali disebut dalam sesi kuliah kita, surah nombor 9. Surah nombor 9. Surah yang tak ada kalimah basmalah. Minggu lepas kita sebut berkenaan dengan surah yang tak ada basmalah, kan? Dan di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala bila merujuk kepada orang munafik yang bertaubat. Orang munafik yang bertaubat, mereka mengakui dosa mereka, sebab ayat itu cerita berkenaan dengan orang munafik yang mengakui dosa dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wassalli alaihi." Maka bersolatlah kepada mereka. Maknanya berdoalah kepada mereka. Wassalli alaihi. Inna salawataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menenangkan mereka. Menenangkan, mententeramkan mereka. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab surah nombor surah Al-Ahzab pening sikit lah. Surah nombor, saya surah Al-Ahzab ni ingat sebab apa? Surah Sajdah di kampung, surah Sajdah ni popular lah sebab subuh Jumaat kan. Surah Sajdah nombor 32, surah Al-Ahzab surah selepas itu, surah 33. Okay. Dan ayat ini tuan-tuan selalu dengar. Bila dengar khutbah mesti dengar ayat ni. Terutama khutbah yang kedua.
Mesti ada. Ayat apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okay. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan solat. Allah dan malaikat ni yusalluna 'alan nabi. Mereka berdoa, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu ta'rif solat dan ta'rif menurut fuqaha. Apa maksud? Kita tengok. Apa maksud ta'rif solat menurut fuqaha? Aqwalun. Apa maksud aqwalun? Aqwalun ucapan-ucapan, beberapa ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir. Okey. Muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan taslim. Okey. Mula dengan apa? Takbir. Ada benda lain ke mula? Tak ada. Menurut ta'rif solat pun tak ada dah benda lain. Takbir. Okey. Muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ada diakhiri dengan sapu muka? Tak ada kan? Ta'rif solat ni benda tu dah tak betul lah. Okay. Dah sebut benda tu lah sedih. Sajalah bagi kontroversi sikit. Yuta'abbad biha bisyara'id. Okay. Yang dengannya kita beribadah kepada Allah mengikut syara'id, mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan. Okay. Maksudah yang telah ditentukan. Syarat-syaratnya yang telah ditentukan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut ta'rif fuqaha ini, ta'rif solat ini, satu kita sebut tadi, mula dengan takbir, akhir dengan taslim, dan mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan. Siapa tentu? Siapa tentu? Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuasa menentukan bukan kuasa kita. Kuasa kita adalah tanggungjawab kita adalah ikut saja. Menentukan bukan kerja kita. Menentukan bukan kerja kita. Nah, biarlah tu berkenaan dengan ta'rif solat. Syarat-syarat untuk solat. Okay. Saya sebenarnya awal tu tak mau masuklah, saya nak masuk terus arkanus solat, rukun-rukun solat. Tapi ada orang sebut juga berkenaan dengan syarat-syarat solat ini. Jadi insyaAllah kita masuklah. Yang pertama, mesti Muslim. Sebab kita sebut, kalau orang yang bukan Islam, dia sembahyang pun, dia usalli dah 80 kali pun, ya, tak jadi ya. Sebab dia bukan Islam. Okay. Yang kedua, berakal. Orang yang lupa, orang yang tertidur. Okay. Yang ketiga, berumur 7 tahun ke atas. Sebab itu sabit dengan hadis Nabi. Semua orang tahu kan, kita diminta suruh anak sembahyang bila umur 7. Okay. Bila yang kita boleh force dia sembahyang? Sebab apa? Sebab apa lepas tu boleh force? Para ulama ada membahaskan. Orang ada yang mengatakan 3 tahun dah ni suruh, sampai umur 10. Tak mau juga, 3 tahun dah suruh ni. Dah berapa? Dekat-dekat 1000 hari dah suruh kan. Tak mau juga. Boleh. Suruh solat. Kemudian yang keempat, suci dari hadas. Disebut tadi pada rivers. Hadas kita ada berapa jenis? 2. Okay. Ada besar dan ada kecil lah. Greater and lesser one. Okay. Ada besar semua orang tahu kan? Boleh. Okay. Sexual intercourse. Yang kedua, wanita haid. Okay. Menstruation. Ada kecil, okay, suci daripada kedua-dua hadas. Yang kelima, bersih dari najis. Bersih dari najis ni masuk pada tubuh, pakaian dan tempat. Tapi tempatnya tuan-tuan,